Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kami daripada SMKA Ma'had Hamidah ingin memperlihatkan produk inovasi kami. Berikut beberapa penyataan masalah yang membuatkan mengapa produk kami ini tercipta. Kenapa inovasi ini tercipta? Inovasi ini tercipta kerana berlakunya tumpukan kertas yang terlalu banyak di dalam bilik pelupusan kertas menjadi tempat pembiakan nyamuk serta memakan banyak ruang di suatu tempat. Inovasi yang kami hasilkan dapat mengurangkan berlakunya masalah tersebut. Inovasi kami dapat menukarkan kertas yang kelihatan biasa menjadi seperti arang yang diberi nama white paper charcoal. Berikut merupakan lakaran inovasi kami. Kertas akan dibasahkan dan menjadi bubur kertas. Bubur kertas tersebut digumpal lalu dikeringkan di bawah cahaya matahari hingga menjadi kering dan menjadi seperti arang. White paper charcoal juga boleh menggantikan arang kayu biasa. Arang kayu biasa menggunakan kayu pokok yang ditebang yang dapat mewujudkan kesan rumah hijau. Manakala white paper charcoal pula menggunakan kertas yang boleh digitar semula. White paper charcoal diletakkan ke dalam bekas dawai besi. Lalu kertas tersebut dibakar, lalu cahaya api akan dipancarkan ke panel suria. Panel suria menyalurkan tenaga ke bateri, lalu bateri pula menyalurkan tenaga ke mentol. Akhir sekali, mentol pasti akan menyala. Berikut merupakan beberapa bahan-bahan serta harga yang kami akan gunakan.